Aku tengok satu posting daripada akaun bernama Arruzi. Yang mana dia respon dengan satu posting yang dibuat oleh Rafizi Ramli. Dan dalam posting itu dia sebutlah. Ini antara reason kenapa dia rasa Rafizi ini suka untuk menggerakkan reform. Yang mana dengan ciri-ciri dan perangai Rafizi itu sendiri yang jenis payah nak ngam dengan orang. So dia sebutlah macam mana nak menyatukan orang, macam mana nak memerintah dalam keadaan krisis macam ni sekiranya masih terbawa-bawa dengan perangai begini. Dan dia juga sebut si orang bernama Z tu tak adalah kecam dia sangat ataupun kritik dia sangat. Tapi dia punya sindir tu lain macam. So aku rasa berminat lah untuk tahu betul ke tak betul si Z ni tak kecam sangat Rafizi ni. So aku check, aku pergi buka dekat akaun si Z ni. Dan bila aku buka, aku nampak satu posting yang agak simple sebenarnya. Tiada pun kritikan yang diberikan. Hanya mengatakan yang mana dia ni tak bersetuju dengan beberapa perkara yang dibuat oleh Rafizi Ramli ataupun movement yang dibuat oleh Rafizi Ramli itu saja. Tapi Rafizi punya reply tu bukan main panjang lagi lah. Dia rawik cerita pasal kabel lah, pasal petik-petik nama dan sebagainya. Baru sikit je orang kata tak setuju kan. Bukan cerita pasal kutuk, guna bahasa yang kesat, guna bahasa kasar. Tidak pun. Hanya kata tak setuju saja. Daripada sini kita dah boleh faham lah bagaimana seseorang sosok itu sama ada dia ni layak ataupun tidak untuk menjadi pemimpin. Dia ni ada ciri leadership ke tidak. Yang mana sebagai seorang leader ini dia bukan sahaja berani ataupun teguh untuk orang dengar dia cakap. Tetapi dia sendiri pun kena bersedia dan berhati terbuka untuk dengar pendapat, idea daripada orang lain dan juga teguran daripada orang lain. Maknanya kat sini dia bukan hanya berani menegur orang, tetapi dia sepatutnya berani untuk menerima teguran daripada orang lain. Bukan sekadar bersedia untuk tegur orang lain, tetapi dia juga turut bersedia untuk ditegur. Sebagai manusia ni kita tak boleh menolak daripada kesilapan, kelemahan diri dan sebagainya. Tapi kalau kita merasakan kita ni adalah orang yang perfect, maka kita rasakan segala benda yang orang lain cakap, pendapat orang lain ni sebagai pendapat yang tidak boleh dipakai. Jadi macam mana nak jadi leader macam tu? Tambah pula dalam keadaan kompleksiti yang berlaku sekarang ini kan. Yang melibatkan nak menubuh kerajaan ni pun perlukan gabungan-gabungan parti-parti daripada parti yang berlainan latar belakang dan ideologi. Sudah pasti memerlukan sosok seorang pemimpin yang menyatu. Bukan yang payah nak ngam dengan orang. Jadi tak ada sebab pada aku untuk aku tidak bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Arruzi. Assalamualaikum. Ciao.